kerja-kerja yang macam gini kan, kerja-kerja brake ni, biasa nak tekan je ni memang tak adalah kan, memang siksa nak masuk lah minyak dari dalam. Kalau kosong tadi mungkin boleh tekan lagi kan, betul tak? Jadi yelah, aku tengok ada orang jual special tool, bukan tak bagus, pakai special tool bagus je, tapi kalau kau pakai special tool kan, kau nak kena beli, kau nak repair motor kau sendiri je, satu je, kau nak servis sikit je kan, bukannya kau nak pakai selalu. Jadi kalau kau ada 2 batang T yang T, sebab T memang kau guna lah, kau dah ada T jadi tak payah beli special tu pakai, kau pakai benda ni je. So yang ni kau tahu 2 batang T macam ni, aku pakai T10 dengan T8, macam gitu je, settle masalah. Jadi dia simple, benda sikit-sikit untuk sendiri pakai kan. Sekadar kau nak apa, nak menekan tu kan, jadi kau nak tekan, nak tolak masuk keluar balik semula, itu je lah, tak ada benda pun kan. Tak tahulah kalau berguna kat korang kan, kalau tak berguna abaikannya. Kalau berguna alhamdulillah lah kan. Jadi itu je lah aku nak tunjuk. Kalau rasa-rasa membantu, bermanfaat, follow guys. Terima kasih. Itu je. Hai.